Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah membenarkan kita semua berada dalam majlis yang mulia ini, iaitu majlis menuntut ilmu. Dan ucap juga alhamdulillah kerana kita sudah dapat 3 nikmat yang Allah beri kepada kita, yang di mana nikmat ini mungkin ada orang kat luar sana tak dapat. Iaitu nikmat pertama sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Itu Nabi beritahu kepada kita 2 nikmat yang sering manusia terlalai dengannya, iaitu apa? Kesihatan dan juga kelapangan. Sebanyak ada orang masa dia lapang, tapi malangnya dia tak sihat. Dia pening kepala, dia sakit belakang, sakit lutut, kan? Dan juga ada orang dia sihat tapi tiada masa lapang baginya, kan? Bila malam dia nak cepat-cepat jumpa dengan family dia. Bila malam je dia nak apa? Ada perjumpaan, kan? Jadi kita kena ucap alhamdulillah. Dan juga pelengkap kepada semua nikmat ini ialah apa? Al-hidayah. Itu sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf tentang apa yang ahli syurga bersyukur, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah bagi tahu nikmat ahli syurga, iaitu Allah cabut dalam hati mereka ghil. Ghilnya apa? Rasa dengki, rasa hasad dengan orang lain. Dan selepas Allah cabut nikmat tu, Allah letakkan mereka di dalam syurga yang ada dalamnya sungai yang mengalir di bawahnya. Dan juga selepas tu Allah sebut apa nikmat yang ahli syurga bersyukur. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu apa yang ahli syurga bersyukur. Ahli syurga bukan bersyukur sebab kat dunia dulu badan dia sihat. Ahli syurga bukan bersyukur kat dunia dulu dia ditimpakan dengan harta yang banyak. Tapi ahli syurga bersyukur sebab apa? Hadana lihadha. Kami sudah mendapat hidayat untuk mendapat benda yang mulia ini, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala.